Selamat datang ke Stadium Nasional Bukit Jalil, stadium keramat untuk Harimau Malaya. Kembali ke malam untuk menyatukan jiwa kita selepas angka 7 yang membelenggu minda para penyokong Harimau Malaya dalam tempoh beberapa minggu ini. Namun harus diingat, perjuangan yang belum pernah selesai, perjuangan yang perlu diteruskan, kerana ia bukan lagi tentang siapa yang tiada, tetapi tentang siapa yang ada untuk terus menghabiskan sisa perjuangan ini demi bendera di dada. Pemain-pemain Laos perlu dilihat kepada atas pemain ini. Cuba untuk mendapatkan Faisal. Tahib John dari Korea Selatan. Kali untuk Laos dan kini Ramil Morales. Ada ruang percubaan yang baik. Yang terpisah dapat dilakukan oleh Patip. Percubaan pertama daripada Malaysia datangnya daripada Ramil Morales. Ya, ini yang kita perlu menekan dan seterusnya menang bola. Panca Bongkong akan berbahaya kali ini di sebelah kanan. Acahan hantar ke bahagian tengah. Ada ruang percubaan yang baik. Oh, tepisan percubaan tepat yang pertama ke arah Shihan Azmi. Satu percubaan yang cukup baik daripada Damoh Tongkam Sabat. Ya, mereka merancang, mereka membuat hantaran-hantaran pendek dan ini setting pada kawasan tengah. Tindakan Shihan ya dah memang bersedia untuk melihat gantungan bola ini berlaku di sebelah kiri Shihan. Sebagai penjuru pendek situ agak baik sebenarnya pergerakan yang disusun. Ada peluang sekali lagi rempatan. Oh, biasan. Dan akhirnya Laos berada di hadapan. Sedang saya mau berkatakan mengenai rekod tanpa bola Shihan Azmi, namun ada biasan di situ. Hasil satu rempatan dari luar kawasan penalti yang gagal untuk dibaca oleh Shihan dan akhirnya Laos kini berada di depan. Sedikit berpuncanya apabila set piece ini berlaku. Cukup menarik, tepat daripada pergerakan near post. Ada ada biasan yang berlaku ketika laluan bola tersebut di kawasan tengah. Syarul Saad. Syarul Saad, ya. Sekurang-kurangnya dia cuba mengeluarkan bola tersebut. Yang hadir ke perlawanan kelaikan Piala Asia dengan 4 gol yang dibawa dari aksi domestik. Siapa diambil? Kos untuk Kok Min Ong, ditepis. Satu lagi peluang yang baik untuk Malaysia. Dia berjaya membuat cutback di kawasan tengah dan ini peluang jaringan kita. Sekali lagi set piece. Dions, Kok Min Ong betul-betul dalam kawasan area scoring area. Dan kini Arif Aiman. Dorongan yang baik untuk Ramil Morales. Dan kini peluang ada percubaan yang belum lagi tepat kesasaran. Satu hantaran daripada Arif Aiman. Kawanan bola pertama. Mungkin ada tampanan daripada penjaga gol. Sedikit. Ruang yang kecil di sebelah kiri penjaga gol berlaku untuk rembatan Ramil. Kini Arif Aiman. Sekali lagi mencetuskan situasi di sebelah kiri. Hantaran. Jaya dikeluarkan. Ari Haikal. Untuk Syarul. Nawalaina. Arif Aiman semula, satu lagi hantaran. Syarul Saad, Ramil Morales. Yang terus bergelut dengan sentuhannya dalam kawasan penalti. Saya kira itu peluang terbaik untuk Malaysia menyamakan kedudukan sebelum masuk ke bilik persalinan. Namun ini pula yang berlaku. Ya, kawalan bola pertama daripada Morales yang tidak perlu mungkin adalah kawalan belum membuat terus tapping ataupun rembatan ke arah dalam jaringan gol. Benteng yang sudah pun dibina oleh pemain-pemain Laos. Libat Damoh Tongkam Sabat yang menanti untuk menerkam. Faisal Alam akhirnya
untuk mengikat kembali kedudukan di Stadium Nasional Bukit Jalil. Selepas hampir pelbagai cara untuk kita merobek gawang Laos, tidak kesampaian. Dan kali ini menerusi satu sepakan percuma yang menewaskan Kotla Patit. 2 step atau 3 step datang daripada Faizal Alin untuk melakukan lencongan di sebelah kanan. Faiman, cool, 1-2 yang baik. Romel Morales, cool semula. Romel Morales! Selepas hampir 1 tahun, beliau sepi tanpa jaringan bersama skuad kebangsaan. Dan selepas pelbagai cara dan begitu banyak peluang yang gagal diterjemahkan ke dalam bentuk jaringan, dan kali ini peluang tersebut berjaya disempurnakan untuk kembali meletakkan Malaysia berada di hadapan. Dari Arif Aiman, lampungan di situ. Peluang untuk Romel Morales. Kali ini lebih mudah untuk meletakkan Malaysia lebih selesa di depan. Sentuhan yang bertukar dengan lebih manis. Selepas kepahitan di awal permainan untuk mencipta jaringan buat Malaysia. Dan kali ini 2 gol untuk meletakkan Malaysia dalam kedudukan yang lebih selesa. Baik daripada teknik Ramadan, kawalan. Chen dengan tandukan. Oh, tandukan ke belakang. Dan jaringan gol sendiri. Salah faham yang berlaku daripada 2 pemain Laos. Petwaran Somsanik ataupun 23. Itu Khamat Tapasut, pemain yang berusia 17 tahun ini, yang melakukan kesilapan terbesar dalam peranan ini. Oh, selepas kita bergelut untuk mencari jaringan pertama ditinggalkan, dan kini Malaysia dengan 4 gol di depan. Mencari Quentin Chang, sempat untuk lakukan hantaran. Faizal Alin. Satu lagi ruang terbuka yang gagal disudahkan oleh Faizal, yang memungkinkan jaringan kelima untuk Malaysia. Paulo Josue untuk sentuhan pertama dari 2 pemain ini. Quentin Chang dengan sentuhan, dan Paulo Josue. Oh, impak segera yang dilakukan oleh Mr. Kuala Lumpur ini. Meraihkan jaringan ke-10 dalam karyanya bersama skuad kebangsaan. Beliau yang menggerakkan permainan ini. Ya. Dan beliau menyudahkannya dalam bentuk jaringan. Ya, insting sebagai seorang penyerang yang boleh mengidu pergerakan second ball berlaku. Dia terus melakukan larian terus. Safawi Rashid lakukan percubaan terus. Oh, sempat dikuis oleh Kotla Patit. Ya, cukup positif cara ataupun itu memang keperluan daripada kekuatan Safawi sendiri. Dia juga dah dapat melihat sebenarnya kedudukan penjaga gol keluar. Safawi, satu batang deras yang dilakukan. Ketiga kali betul-betul untuk Safawi. Dalam masa 1 minit ada 3 percubaan tepat yang dihasilkan oleh Safawi.
Captain Chang mencuba. Dan akhirnya whistle yang ditiup untuk 3 mata yang cukup berharga buat Malaysia untuk keputusan masa penuh di Stadium Nasional Bukit Jalil. Malaysia 5, Laos 1.